Assalamualaikum. Hari ni saya bersama dengan YB Keluang. YB Syed Ya, nama saya Syed Hussein. Okey. YB. Kita nak tanya YB. YB makan dah habis tadi kan? Licin. Macam mana saya punya kita punya tekstur nasi lemak, sambal dia adakah kena dengan cita rasa orang Johor ni YB? Alhamdulillah, ini buat julung kalinya kita datang ke sini. Berbaloi, harganya selesa untuk kita sebagai warga tempatan ni untuk kita nak makan. And then rasanya memang superb lah. Kita tengok tekstur nasi dia tu dia bukan macam nasi lemak yang biasa kita jumpa di kawasan-kawasan biasa. So I think it's a good food lah. Baik, lagi kita punya seafood tadi yang macam YB ada makan, tengok ada sotong, ada lobster. Tadi YB makan lobster kan? Ya, kami share semua sekali tadi. So kita apa? dapat rasa sikit ikan siakap sikit. Kita dapat rasa sotong, kita dapat rasa lobster, kita dapat rasa kambing. And semua sedap. Semua sedap YB ya? Semua sedap. Masaknya cukup, taklah terlalu kering. Itulah masakannya lah. Saya rasa okey kan untuk tekak saya orang muda ni. Alhamdulillah. Okey YB. So kita nak minta YB bagi minta semua warga-warga Johorian kena cuba datang kat sini. Okey, dan kena cubalah, maksudnya selain daripada menu-menu untuk pengetahuan orang, selain daripada menu-menu king crab, minta je menu-menu yang bawahan, betul lah. So, kita nak minta YB bagi apa-apalah ucapan, minta semua datang ke sini, terutama warga Johor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor. Kepada seluruh bangsa Johor, saya suggest untuk datang hadir ke nasi lemak lobster ini untuk mencuba juadah-juadah di sini. Seperti mana apa yang diperkatakan tadi oleh owner kedai tadi, kita ada rate-rate yang berkesesuaian dengan masyarakat. InsyaAllah saya rasa jika anda semua datang makan di sini, nescaya anda semua akan datang lagi sekali ke sini. Dan saya suggest kepada semua, tak kira Melayu, Cina dengan India, kita semua datang dan kita support local brand, local food kita. Terima kasih banyak YB. So saya pun nak ucapkan terima kasih kepada YB yang sudi datang sini, dan kita nak doakan YB punya karya terus sukses YB. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mendapat tempat di hati masyarakat. Amin. Okey, terima kasih . So jangan lupa follow saya Abang Lobster, dan nama akaun YB apa? Syed Hussein. Syed Hussein, YB Keluang. Dan jangan lupa singgah ke nasi lemak lobster. Jumpa lagi Abang Lobster dengan YB Keluang. Maju Johor 2030. Mantap.